buah khuldi. Buah khuldi itu bukan nama spesifik pokok tu. Itu ialah bentuk godaan yang kena pada Nabi Adam. Fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan telah masukkan waswas dalam hati Nabi Adam. Qala ya Adam. Waktu Nabi Adam waswas, nak makan tak nak makan, nak makan tak nak makan. Buahnya cantik, elok, pokoknya menarik perhatian, attraction tu ada. Iblis datang, hal adulluka, dia kata, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yubla. Kamu tahu ataupun tidak, kalau aku boleh tunjukkan pada kamu satu pokok yang boleh menyebabkan kamu kekal lama. Perkataan khuld tu maksudnya kekal, iaitu kata syaitan, kata iblis, makan kamu kekal, kekal terus dalam syurga ni. Bahkan dalam riwayat Israiliyat kata, iblis tu kata pada Nabi Adam, sebenarnya kamu tengok malaikat yang duk berkeliling ni kan, malaikat ni kekal ni sebab makan buah pada pokok ni. Sedangkan malaikat tak ada sifat makan dan minum ke? Fahami maksud sebenar cerita Nabi Adam ni ialah untuk faham bahaya iblis. Bahayanya iblis, dia sangat licik dalam memberikan godaan kepada anak cucu Adam. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita minta lindung daripada iblis ni. Banyak sunnah yang diajar oleh Nabi untuk kita amalkan supaya kita dijauhkan daripada godaan iblis dan juga syaitan. Okay.